Di sebalik suasana tenang di Uniza Equestrian Stable, terdapat individu-individu yang bekerja setiap hari demi memastikan kebajikan dan kesihatan kuda sentiasa terjaga. Bagi mereka, menjaga kuda bukan sekadar pekerjaan, tetapi satu amanah dan tanggungjawab. Soalan pertama, berikan sedikit pengenalan tentang kuda yang dijaga. Nama dia Sabah. Umur dia lebih kurang dalam 11 tahun. Nama dia Moria. Moria sama juga, dia man. Dan umur dia lebih kurang dalam 17 tahun. Dan yang ni kita kena lebih berhati-hati sebab dan seriusan dia lah, sebab dia agak jadi kita kena alert. Yang tu adalah salah satu benda yang kena jaga. Kuda ni boleh tendang orang. Soalan kedua, apakah rutin harian di stable dan cabaran terbesar dalam penjagaan kuda? Sebagai seorang pekerja stable, kita hendaklah menjaga makanan kuda, badan kuda, kesihatan kuda, tempat tidur dia, iaitu stable. Dan tiap-tiap hari sebagai seorang pekerja stable, kita akan grooming badan dia. Grooming tu apa? Kita akan bersihkan badan dia, buang debu-debu. Seandainya ada kurap, kita akan buang kurap tu sini. Dan bersihkan kaki dia. Kalau ada apa-apa masalah pada kaki dia, kita dapat tahu. Dan itu adalah salah satu cara bonding dengan kuda. Dan untuk kita kenal, kuda kenal kita, kita kenal kuda. Menjaga kuda memerlukan kesabaran, disiplin dan tenaga yang tinggi. Setiap kuda mempunyai tingkah laku yang berbeza dan perlu dikendalikan dengan penuh berhati-hati. Walaupun berdepan cuaca panas dan kerja yang mencabar, mereka tetap komited menjalankan tanggungjawab setiap hari. Uniza Equestrian Stable bukan sahaja menjadi tempat penjagaan kuda, tetapi juga memberi manfaat kepada komuniti kampus melalui aktiviti rekreasi, pembelajaran dan pembangunan kemahiran pelajar. Walking down this road of mine, this road that I call home, so am I wrong?